Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Alhamdulillah, pada malam ini kita masuk siri yang kedua tentang kalimah Allah, dan kita cuba tengok sedikit kronologi ringkas tentang urutan peristiwa yang berlaku di negara kita sehingga dia menjadi suatu perbincangan. Latar belakang ini perlu kita lihat untuk kita memahami, kalau tidak sepenuhnya pun duduk perkara itu secara realitinya. Dengan hasrat dia dapat memberi suatu gambaran awal kepada perbincangan kita tentang usul yang kita akan pakai, dan juga selepas itu kita akan susuli dengan komen-komen atau pandangan-pandangan daripada ilmuwan-ilmuwan yang ada dalam negara kita. Secara mudah saya mulakan peristiwa ini dari tahun 16 Mei 1986, di mana pada waktu itu jemaah menteri, yakni sebulat sepakat di kalangan menteri pada tahun 1986 memutuskan 4 perkataan khusus, yaitu Allah, salat, Kaabah dan Baitullah tidak dibenarkan penggunaannya oleh bukan Islam. Maknanya benda ini sebenarnya telah pun dimuktamadkan di kalangan menteri dan dipersetujui oleh semua menteri dari semua bangsa dan agama. Itu sebab itu dipanggil jemaah menteri. Kemudian pada tahun lama ini 1986 sampai 2007, yaitu lebih kurang 21 tahun. Pada 24 Disember 2007, Akhbar The Sun telah menyiarkan artikel pemimpin gereja menjelaskan penggunaan perkataan Allah. Maknanya pemimpin gereja mula memberi alasan pada tahun ini kenapa mereka ingin menggunakan kalimah Allah. Jadi kita dapat lihat berlaku suatu kebangkitan semula selepas 20 tahun. Dan memang betul seperti yang disebut oleh ilmuwan Islam Ibn Khaldun, bahawa pemikiran manusia, arus perdana manusia akan berubah sesudah 20 tahun berlalu satu-satu perkara. Sebab itu contoh dekat kita tengok selepas 20 tahun dalam pemerintahan kerajaan Kelantan kita, selepas 20 tahun mula berlaku sedikit ujian daripada Allah untuk supaya kita lebih berhati-hati. Jadi itu lumrah, tuan-tuan. Kemudian pada 28 Disember 2007, Akhbar The Star, ini beberapa hari sahaja, 24 Disember kepada 28, Akhbar The Star melaporkan Padri Lawrence menegaskan, kami telah mengambil keputusan
supaya kedudukan kami dari segi undang-undang mengenai penggunaan perkataan tersebut diselesaikan melalui ketetapan mahkamah. Maknanya pada tahun ini mereka mula tidak mahu menerima keputusan jemaah menteri dan membawa perkara ini ke mahkamah. Itu kisah. Kemudian pada Januari 3 Januari 2008 setelah dibawa ke mahkamah, hasrat untuk membawa mahkamah pada Januari 3 Januari 2008. Kalau kita tengok tarikh 29 Disember 30 31 1 2 3, maknanya dalam 5 hari dari tahun 2007 28 Disember kepada 3 Januari 2008 Kabinet Malaysia, iaitu pada zaman itu Datuk Seri Abdullah Badawi yang menjadi Perdana Menteri, mengekalkan larangan tadi, larangan tahun 1986 bagi semua agama kecuali Islam daripada menggunakan kalimah Allah dalam penerbitan akhbar masing-masing. Jadi larangan di sini kita kena jelas, larangan yang dikenakan ialah larangan dalam penerbitan akhbar, tidak meliputi larangan dalam kitab-kitab Injil. Ini yang dilarang oleh kerajaan ialah apabila ada niat daripada pihak gereja ingin menggunakan kalimah Allah dalam tulisan akhbar berbahasa Melayu untuk diedarkan secara terbuka. Jadi larangannya pada menggunakan kalimah itu untuk siaran dalam bahasa Melayu, tidak meliputi larangan pada kitab Injil atau yang telah dipakai sebelum ini. Jadi sebelum tarikh ini pun kabinet telah memutuskan keputusan mengekalkan larangan 18 Oktober dan juga 1 November 2006. Maknanya kalau kita tengok kepada tarikh ini, sudah banyak kali larangan diberi, halangan diberi, tetapi mereka tetap berusaha untuk mendapat laluan. Kemudian pada 19 Mac, ini 3 Januari, kemudian 19 Mac, Gereja Katolik telah memohon di Mahkamah Tinggi untuk melakukan semakan terhadap larangan penggunaan kalimah Allah dalam majalah untuk disiar dalam bahasa Melayu. Jadi mereka membawa perkara ini ke mahkamah.